Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulina al-karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khaza'in rahmatika ya rabbal alamin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma rabbana zidna 'ilman nafi'a warzuqna fahman wadi'a. Allahumma ati nufusana taqwaha وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها مولاها. اللهم يسر ولا تعسر. اللهم تمم لنا بالخير. ربنا زدنا علما نافعا وارزقنا فهما واضحا. ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Alhamdulillah, syukur kepada Allah dan selawat serta salam ke atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli Muhammad wa ala Muhammad. Malam ni kita nak bincang tentang keutamaan 10 hari pertama Zulhijjah. Jadi kita ada edar nota dalam bentuk PDF. Jadi kita tengok sekejap nota tersebut. Jadi kita tahu bulan Zulhijjah yang bakal kita masuk ini adalah bulan ke-12 dalam bulan Islam. Dan bulan ini penting kerana ada 10 hari pertama itu adalah hari besar dalam Islam dan disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Fajr dan disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam surah Al-Fajr Allah sebut dengan jelas, iaitu wal fajri wa layalin ashr wasyaf'i wal watr. Jadi yang ni kita bincang sekejap lagi. Cuma nak sebut mengenai hadisnya dulu, di mana hari 10 ini hari yang besar, sehingga ada ulama berpendapat dibandingkan dengan hari bulan Ramadan, maka hari 10 ini lebih hebat lagi daripada hari-hari dalam bulan Ramadan. Ada sebabnya. Nabi SAW bersabda, Nabi beritahu, ma min ayyamin, tidak ada daripada mana-mana hari di mana al-amalus salih fiha ahabbu ila Allah. Amal salih yang kita nak buat di dalamnya lebih dikasihi di sisi Allah. Jadi kelebihan hadis ini ialah dia sebut al-amalus salih terbuka. Jadi dalam hari 10 ini apa sahaja amal saleh boleh dibuat, luas, dan amalan itu sangat dikasihi di sisi Allah berbanding amalan dalam hari-hari yang lain. Jadi iaitu berbanding apa? Min hazil ayyamil ashr, berbanding hari-hari yang 10 ini. Jadi bila Rasulullah sebut hari 10 ini hebat macam tu, sahabat pun tanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, walal jihad fi sabilillah, maknanya tidak amalan dalam hari ini, jihad fi sabilillah pun tak dapat mengatasinya. Jadi sahabat tanya, hatta jihad fi sabilillah yang tidak berlaku pada malam, pada hari-hari 10 ni pun tidak dapat mengatasi amalan yang ada pada hari-hari yang 10 ini. Rasulullah jawab, iya.
walal jihadu fi sabilillah. Dan tidaklah jihad di jalan Allah pun lebih baik kalau tidak berlaku dalam hari 10 tersebut. Cuma Rasulullah bagi pengecualian kepada satu jihad, di mana ia akan lebih baik daripada hari yang 10 ini jika jihad itu berlaku dalam bentuk begini. Illa rajulun, jihad itu berlaku kepada seorang lelaki, kharaja bi nafsihi, lelaki ini keluar dengan nyawanya, wa malihi, dan dengan harta. Dia keluar bawa diri dia, bawa nyawa dan harta, kemudian berperang, kemudian mati. Mati lepas tu falam yarja' min zalika bi syai'. Maka lepas meninggal, mati syahid, Rasulullah kata dia tak bawa balik apa-apa. Dia tak balik diri dia pun tak balik, nyawa pun tak balik, harta yang dia bawa pun tak balik. Maka itu ukuran kepada kerja-kerja jihad yang kalau kita buat di jalan Allah ni, dia kalau boleh, maksudnya tanpa ada manfaat dunia sedikit, kecuali betul-betul untuk agama dan Allah SWT. Itulah kelebihan 10 hari ini. Ringkas saja tuan-tuan, sebab ada beberapa perkara penting yang kita nak sebut. Dan di antara benda penting yang kita akan sebut juga ialah apakah keutamaan yang kita boleh buat dalam hari ini. Jadi kita ada catat di antara keutamaan yang paling besar dalam hari ini ialah sedekah. Sedekah kerana dia termasuk di dalam perbuatan memberi pinjam kepada Allah, dan dia termasuk di dalam amalan yang besar. Kerana sedekah itu sendiri bila dibuat tanpa pada hari ini pun Allah Ta'ala akan ganda. Cuma dia mesti dalam bentuk qardan hasan, iaitu al-qardul hasan yang pernah kita dengar kat bank-bank kita. Apa maksud al-qardul hasan ini? Pinjam dengan betul-betul nak tolong Allah. Jadi kita bagi kepada Allah, kita pinjamkan diri kita, harta dengan betul-betul nak tolong. Itu dia panggil al-qardul hasan. Pinjaman bukan kerana terpaksa, tetapi betul-betul lahir daripada niat yang dikandalkan. Sebab itu Allah Ta'ala sebut dalam al-qardul hasan, Allah Ta'ala kata, man zallazi yuqridu Allah qardan hasana. Siapa lagi? Tak ada ke maknanya? Tak ada ke orang yang nak beri pinjam kepada Allah ini dengan setulusnya. Nanti Allah Ta'ala kata fayudha'ifahu lahu adha'afan katsirah. Allah Ta'ala akan ganda untuk orang itu dengan gandaan yang berganda-ganda tak tahu berapa. Jadi kalau pinjaman seperti itu kita beri, dia macam ni lah, qardul hasan. Kawan kita kesempitan, dia pinjam duit dengan kita, kita pun beri dekat dia dengan suka hati. Allah sukanya hantar datang minta tolong dengan anak, jadi anak pun ada peluang boleh tolong hantar. Ambillah hantar nak pakai duit ni, hantar nak pinjam, ambillah. Nanti kalau hantar boleh bayar, hantar bayar. Sampai gitu. Payah tu nak jumpa gitu. Biasa kita duduk kata apa, mari pula dah, ataupun wahana tak aja mari tiba-tiba mari ni ada benda. Biasa gitu kita. Itu tak sampai tahap al-hasan. Alah, dialah tak bagi pun malu sebab dia kawan baik, bagilah. Dia pun tak pernah minta ni. Rasa tak sampai hati, jadi rasa tak kena. Dia bukan begitu. Bagus dah bagi tu, tapi dia nak suka kalau kawan tu boleh pinjam. Dan orang yang nak pinjam tu pula, dia kalau boleh tak nak pinjam. Bukan lagi sekali Roni, dia boleh mudah-mudah pula, boleh mudah-mudah pula. Bukan begitu. Dan orang yang pinjam tu pula, kalau dia dapat pinjaman tu nanti, dia bayar dengan hadiah sekali. Dia bawa benda-benda sebagai hadiah, kemudian dia bayar pinjaman pun dengan baik. Payahlah kita ni nak bayar pinjaman ni, tuan-tuan. Kadang-kadang puan minta, tuan tu puan minta, kita tak mampu nak bayar lagi. Lepas tu kita tak cerita dengan baik. Jadi tak payah banyak-banyak lah sebab tu kita nak cerita kelebihan-kelebihan. Jadi tuan-tuan tengok ya, dalam nota muka surat 6 yang kita bagi tuan-tuan, ada kita senarai 14 amalan yang disarankan kita buat
dalam 10 hari bulan Zulhijjah ini. 14 amalan kita boleh buat. Buat je lah amal soleh apa-apa, asalkan dia soleh. Apa makna soleh dalam beramal ini? Iaitu amalan yang membawa kebaikan, kesuburan kepada manusia itu sendiri dan agama Allah itu sendiri. Jadi kadang ada amal kelihatan macam charity, tetapi dia tidak bertujuan untuk membangunkan agama Allah. Dia setakat simpati, sebagai empati, atau sebagai suatu orang panggil budaya ataupun nilai baik gitu je. Dia tak didasarkan kepada agama, maka tak jadi amal soleh walaupun dia benda baik. Sebab syarat amal soleh ni, dia mesti orang tu beriman dengan Allah. Walaupun kita dengar Bill Gates banyak bagi duit derma sana derma sini, contoh baik, tetapi dia tidak beriman dengan Allah, dia tak jadi soleh. Cuma kerja dia tu baiklah di sisi Allah, adalah kebaikan yang Allah Ta'ala akan balas. Contohnya, tetapi Bill Gates ni tak ada baik dan tuan-tuan sekalian. Dia termasuk di dalam manusia yang berada dalam kumpulan deep state yang merancang untuk memusnahkan manusia di muka bumi. Itu hakikat. Ya, tuan-tuan sekalian, penyokong-penyokong Bill Gates jangan malu lah, ada hujung kita kata. Baik. Yang kedua, solat berjemaah. Yang ketiga, puasa. Yang keempat, haji dan umrah. Takbir, tahlil, tahmid, membaca Al-Quran, sedekah, tuan-tuan, puasa hari Arafah. Yang ni nak kena cek lah kalender kita, menundukkan pandangan. Yang ni yang paling kita kena beri perhatian sikit. Menundukkan pandangan ni bukan setakat mata, tetapi otak, hati dan perasaan. Bagaimana nak tunduk hati daripada perkara-perkara yang indah, menarik, tetapi tidak diperlukan. Itu. Jadi kadang-kadang tuan-tuan sekalian, benda yang melibatkan pandangan ni, dia diselip, dia tak mari dalam benda-benda dalam bentuk percuma ataupun tak ada keperluan. Dia mencelah di celah-celah keperluan. Itu. Jadi contoh kita kata makan perlu, tetapi kadang-kadang makan kita tu mewah. Contoh makan wagyu sampai RM600 sekali makan, walaupun kita ada duit. Dan Tuhan tak suruh makan itu, Nabi pun tak suruh tu makan makanan banyak tu. Sebab pernah ingat satu malam bagaimana Nabi lapar, sahabat pun lapar, masing-masing keluar nak pergi cari rumah siapa ada makanan. Maka bila dua orang sahabat ni keluar, tengok-tengok ada seorang lagi keluar, jumpa Rasulullah, pergi cari rumah sahabat lain, rumah yang ada duit sikit lah. Sahabat tu pun buat keluarlah makanan buah tamak yang dihias indah, seperti dalam bekas kek bulat. Kemudian tamak tu disusun, cantik lah, nampak sedap lah, tamak mewah kalau begitu sekali. Lalu sudah makan sahabat pun kata sedap lah makan. Sahabat kata suka ni malam ni, alhamdulillah. Apa Nabi cakap? Bila Nabi tengok sahabat tu teruja sangat dengan makanan tadi, Nabi baca ayat, summa la tus'aluna yawma idzin 'anil na'im. Nanti kamu akan ditanya satu ketika nanti pada hari kiamat tentang keselesaan yang kita dapati. Jadi maknanya keselesaan yang kita dapati itu bukan tak boleh, tapi jangan teruja, jangan terbawa-bawa menjadi suatu impian, keinginan sehingga hati menjadi tidak tunduk. Benda tu lah. Jadi dalam dunia ini tuan-tuan, hati-hati yang tidak tunduk ni, jenama dan sebagainya. Saya teringat ada seorang budak tu, dia suka buat video. Dia kata ada 6 jenama yang selalu orang kena kencing. Rupa-rupanya jenama tu mahal jual. Salah satu nama LV. LV ni masyhur lah, harga mahal. Rupa-rupanya dibuat di China je tuan-tuan. Modalnya berapa ratus je, 400-500 ringgit dia buat benda tu. Jual puluh-puluh ribu, belas ribu. Itu dia panggil hati. Benda macam itulah benda-benda yang kita kena tundukkan tu. Begitu juga dalam ibadat kita. Kita terasa kita baik, kita terasa kita seronok dan hebat dengan ibadat, sehingga
lahir rasa mulia. Dan syaitan, iblis, dia punah ni kerana tak tunduk hati dia. Tuan-tuan sekalian, dia bukan jahat, bukan tak ibadat, tak mana tempat dalam muka bumi, dalam makhluk Tuhan ni dia tak boleh sujud. Tuan-tuan sekalian, tapi kenapa dia rosak? Sebab hati dia tak boleh tunduk dengan ibadat, sampai dia beriktikad Allah Subhanahu Wa Taala tak akan buat makhluk lain, dan kalau buat pun makhluk lain tak akan boleh ibadat lebih hebat daripada dia. Sungguh. Tapi Tuhan uji dia, suruh sujud kepada lawan dia. Apa dia? Adam, yang dibuat dari benda yang busuk, tanah yang hina, tak ada keras, berbanding api yang membakar dan panas. So bila suruh Tuhan buat padanan dia, lawan dia suruh tunduk, masa tu dia kalah. Sebab dia tak boleh tunduk ke pandangan dia, hati dia kepada lawan dia. Dia Adam dengan iblis ni seperti orang madu je, bini muda bini tua. Jadi bini tua tengok bini muda ada malu. Suami kata, jangan duk bonah lah. Allah kata, terima je lah hukum Tuhan aku. Tapi ada bini tak boleh terima, pergi tuntut cerai. Sama lah juga dengan iblis ni, tak boleh terima, tak mau sujud tapi sudah. Tuan-tuan sekalian, janganlah terasa hati pula, oh ni sama kita dengan iblis. Bukan, kita nak sebut hati. Hati mudah faham. Jadi itu amalan yang paling kena buat, menundukkan pandangan. Lepas tu Qiyamul Lail tak payah cerita lah, berbakti kepada ibu bapa. Tak tahulah kita ada ibu bapa lagi ke tidak. Kalau tak ada sekarang pun boleh sedekah untuk mereka. Dan mereka sangat perlu, sebab selalunya kehidupan kita mengalih perhatian kita kepada ibu bapa. Tuan-tuan sekalian, kadang bukan kita tak nak buat kebaikan, tapi sibuk dengan urusan kita, terlupa nak niat. Buat kebaikan tak, terlupa nak niat. Jadi rugi. Jadi senang kita kena ada program-program yang boleh kita kata untuk ibu bapa. Ada program khusus kita buat untuk ibu bapa kita. InsyaAllah tuan-tuan. Baik, kemudian benda-benda yang lain silaturahim, amal ma'ruf nahi munkar, menjaga lidah dan anggota tu banyaklah. Cuma tuan-tuan sekalian, bila nak masuk bulan Zulhijjah ni, kita letak satu doa. Apabila kita melihat anak bulan Zulhijjah, jadi tuan-tuan sekalian, antara benda yang orang Islam tak buat, amalan orang Islam tak buat ialah menanti kedatangan anak bulan. Menanti kedatangan anak bulan ni sebenarnya satu amal soleh. Tapi sebab kita harap kepada planet, kita harap kepada ilmu falak, maka kita tak buat apa nak tengok sendiri. Kita pakai serah kepada takwim dan segala-galanya. Dia sebenarnya orang Islam ni, kalau boleh, dia nak kena pergi malam anak bulan tu, dia kena tengok. Sebab di situ dia menanti-nanti kedatangan anak bulan. Bila masuk, tuan-tuan sekalian, bila masuk 29, tak nak habis kan? 29 nak habis tu. Jadi kalau malam ke-30 tu dia nampak, bermaksud esok 1 bulan. Kalau tak nampak, dia rinakkan. Sebenarnya dia satu kegembiraan tu, bagi tengok anak bulan. Jadi bila kita nampak bulan Zulhijjah ni, tuan-tuan sekalian, kita nak tengok. Saya pun tak sempat nak pergi. Saya minta kawan-kawan kita di Malaysia ni, tolong tengok ada, dia geng tengok anak bulan ni ada. Bulan ni pun dia akan tengok. Jadi doa dia, waktu kita nampak anak bulan ni, kita nak anak bulan tu, kita doa apa? Dah nampak tadi, Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman. Doa tuan-tuan, Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman. Ya Allah, datangkan hilal itu kepada kami dengan aman dan iman. Tu doa. Wassalamati wassalam. Wassalamati wal islam. Dan datangkan juga dia dengan keselamatan dan kepasrahan kita kepada Allah. Lalu kita kata, Rabbi wa rabbuka Allah. Tuhan aku dan Tuhan kamu Allah. Kita bercakap dengan anak bulan, Rabbi wa rabbuka Allah. Kita nak tanya bapak kita sini, siapa habis cakap dengan anak bulan semua? Tak cakap sekali abuk ni. Betul tak? Amor sendiri pun tak sempat cakap-cakap lagi. Ni Nabi aja, Rabbi wa rabbuka Allah. Tuhan aku dan Tuhan kamu juga Allah. Atau puji dia, hilal rusdin wa khairin. Hai anak bulan kecerdikan dan kebaikan. Tuan-tuan sekalian, ini antara benda yang kita rasa kecil,
tetapi besar di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lepas tu di antara benda lain lagi tuan-tuan ialah puasa lah dalam 10 hari Zulhijjah. Puasa tuan-tuan sekalian. Jadi boleh sebab ada hadis. Jadi hari-hari puasa ni hari-hari puasa biasa lah yang kita letak dah nota-nota kat sini tu. Ya. Jadi di antara kelebihan puasa ni Nabi sebut kullu amal ibni Adam lahu illa siyam. Allah Taala bagi tahu dalam kursi, Allah Taala kata semua amalan anak Adam ni untuk dia kecuali puasa. Puasa untuk Allah. Fa innahu li wa ana azid. Puasa tu untuk aku. Aku yang akan hitung. Mana aku tak cerita pahala dia dapat apa. Ini kita biasa dengar lah. Hari-hari ni di bulan puasa dulu baca tau. Lepas tu kita biasa dengar dalam syurga ni ada satu pintu nama dia Ar-Rayyan, yang mana orang puasa dia masuk dalam pintu tu. Lepas tu siapa yang puasa pada satu-satu hari kerana Allah, jadi kita ambil benda-benda ni sempena dengan hari 10 ni, kita boleh sebut ni. Yang maka apa Allah Ta'ala buat waktu tu? Ba'adallahu wajahu min an-nar sab'ina khalifan. Siapa yang puasa kerana Allah, Allah Ta'ala akan jauhkan muka dia daripada neraka sebanyak 70 parit, tuan-tuan sekalian. Jadi yang tu tuan-tuan tahu semua. Maka yang penting sekali ialah lepas tu dalam tu paling tak boleh buat. Nak buat apa 10 hari ni? Dalam 10 hari ni baca yang ni, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Baca yang tu. Boleh kan? Tuan-tuan, yang ni paling simple. Hanya sekadar sebut je tuan-tuan. Kalau tengok anak bulan nak kena pergi tengok. Kalau kat sini kita sebelah pantai timur ni payah sikit. Nak cari tempat boleh nampak anak bulan kena naik bukit pun sekali. Kalau orang duduk sebelah pantai barat, dia sebelah jatuh. Pantai Perak apa semua tu mudah nampak. Tuan-tuan sekalian. Jadi yang ni tak payah di mana-mana. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Semua orang kena. Tuan-tuan sekalian. Jadi itu di antara benda yang kita nak sebut. Perkara-perkara yang kita boleh buat dalam 10 hari ini banyak. Sedekah apa semua sekali. Baik, asal ringkah. Jadi ambillah nota kita. Cuma apa nak sebut benda lain bro? Ya, ruh ya. Yang ni amat tak edah. Tuan-tuan dengar sebab dia kena faham. Yang tadi ada doa-doa yang tuan-tuan boleh baca. Boleh kan? Baik. Kita mula pukul berapa ni? Pukul 8. Tak, kita mula ni jam 8. Tak apa. Jadi tuan-tuan sekalian, kita nak mengaji sikit. Kelebihan 10 hari ini besar tak besar? Allah Ta'ala sebut sebagai salah satu titik masa dalam kehidupan kita. Jadi dalam pusingan setahun, maknanya dalam keratan setahun, apa tak suka guna pusingan tahun, sebab dia akan jadi otak kita berasa dia berpusing bertemu kembali. Sebenarnya tahun ni dia bukan pusing, dia sekerat. Jadi dia daripada lahir sampai mati dia jalan saja. Jadi sebab itu kita tak, bila jam tu dia buat bulat, kita berasa pukul 12 balik, pukul 1, pukul 12. Kita tak rasa dia semakin hilang. Allah Ta'ala sebut wal fajri. Ni, semua ni sumpah. Jadi benda yang paling penting nak sebut sini, Allah Ta'ala sebut dalam bentuk bersumpah. Jadi untuk makluman kita tuan-tuan sekalian, dalam Quran, bila sesuatu ayat itu disebut dalam bentuk bersumpah, maka dia ada nilai besar. Iaitu setiap sumpah yang kita jumpa, dia akan ada jawab dia. Contohnya watin, watain, wazaitun, waturisini yang Imam kita baca tadi. Wahazal baladil amin. Jawab dia kat mana? Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Dia ada jawab dia. Jadi jawab tu yang Tuhan nak kita ambil. Maka Tuhan bersumpah dengan apa? Tuhan kata wal fajri. Jadi macam mana kita nak faham bila jumpa bahasa sumpah ni? Cara dia jangan cepat. Baca lepas tu fikir wal fajri. Maka Tuhan ambil
dalam 24 jam tu Tuhan sebut mula-mula sekali wal fajr, titik fajar, demi waktu fajar. Maksudnya aku bersumpah demi waktu fajar, Tuhan kata. Jadi apa? Habis, lepas tu dia buat satu ayat. Lepas wal fajr satu ayat. Satu ayat macam mana dia baru satu perkataan. Maksud dia mengajak kita bersumpah. Ayat di sini ayat sumpah, bukan ayat beritahu. Bila bersumpah dia nak ajak kita renung. Maka tuan-tuan, bila kita renung kepada waktu fajar, kita akan faham dia merujuk kepada detik pertemuan di antara gelap malam dengan cerahnya siang. Maka daripada sinilah ulama membuat kesimpulan, bila disebut benda ni 10 hari bulan Zulhijjah itu kelebihan dia bukan pada malamnya sahaja dan bukan pada siangnya sahaja, tetapi malam dan siang. Berbanding dengan waktu pada bulan Ramadan, selain kelebihan itu, kelebihan malam Ramadan lebih hebat berbanding siang Ramadan. Lebih-lebih lagi kalau melibatkan malam Lailatul Qadar. Tetapi bulan Zulhijjah, hari-hari dia ini, dia penting. Sebab itu dia mulakan kita dengan titik yang menyambung di antara dua waktu yang berbeza, daripada gelap kepada terang. Maka di situ ada fajar. Fajar itu dia ajak kita lihat dan kita berfikir bagaimana cahaya itu bila dia menerangi kegelapan. Jadi itu detik itu penting. Kita dapat merasai bagaimana apabila kita jumpa cahaya sesudah kita berada dalam kegelapan. Selepas disebut titik pertemuan antara dua benda itu, baru dia sebut tentang malam. Dia sebut apa? Walayalin ashri. Tadi kan dia sebut tengah-tengah. Kita kata center lah. Ini gelap, ini terang, disebut tengah-tengah. Lepas tu baru dia reverse balik walayalin ashri, dan malam yang 10. Dia sebut malam yang 10. Bermaksud malam tu besar. Jadi tuan-tuan sekalian, kalau kita mengaji bahasa, layalin tu ada tanwin. Tuan-tuan mengaji ada tanwin. Jadi tanwin ni maksud dia, kalau dalam bahasa kita mengaji bahasa biasa, maksudnya benda yang indefinite, benda yang kita tak boleh nak pasti siapa-siapa. Bermaksud tetapi dia sini tidak dia bermaksud da, iaitu merujuk kepada malam 10 tu. Jadi kenapa dia tak letak alif lam wal layalil ashri, malam yang 10, kenapa dia tak letak? Sebab dia nak cerita malam 10 ini bukan malam biasa. Kalau letak alif lam, dia akan jadi lil ahdi, dan maksud dia sama dengan malam-malam yang lain. Jadi untuk menunjukkan keistimewaan malam ini, malam yang luar biasa, maka tak boleh disebut tanpa alif lam, tak boleh disebut dengan alif lam, dan ditanwinkan walaupun dia merujuk kepada waktu yang tertentu. Jadi maksud dia nak ajak kita supaya rasa ini lain macam ini. Malam ni kita kenal, tapi kenapa sebut cara tak kenal? Masalah kita bulan Zulhijjah tak ingat. Bulan Islam tu sendiri, kadang-kadang kita tak tahu bulan apa. Sebab apa? Kita tak beri perhatian. Tentang sekalian, kita tahu bulan haji je. Bulan haji, lepas tu berapa hari bulan kita pun orang pun cerita, saudara beliau hari Arafah, gitu kan. Hari Arafah, berapa hari dah lepas. Betul tak? Jadi hilang benda-benda gitu. Jadi tuan-tuan sekalian, ini yang sebenarnya antara sebab kenapa kita cipta takwim. Kita buat takwim Islam apa semua, tidak kita cipta. Lepas tu wasyaf'i wal watr. Dalam malam tu pula dia sebut ada malam genap, malam 2, malam 4, malam 6 sampai malam 10 wal watr, dan ada malam ganjil. Bermaksud malam-malam berkenaan ada keistimewaan tersendiri. Malam ganjil dengan kelebihannya, dan malam genap tu dengan kelebihannya. Kelebihan macam mana? Seseorang itu menunggu-nunggu, menghitung-hitung. Itu secara keseluruhan mesejnya mengajak orang supaya menghitung. Hari 10 tu mesti dihitung betul-betul. Bukan kata tak tahu, kita ingat malam ni malam berapa, tapi dah 10 lagi. Dia tak sikit gitu. Dia tak nak gitu. Dia nak kita tahu, kita hitung. Tu maksud dia sebut wasyaf'i wal watri, mengajak kita hitung pergerakan malam tu sebagai suatu ambil berat kepada waktu itu.
Jadi nak tahu kita selama ni kita buat macam mana. Tahu semua tu beraya ya. Kita kata gitu. Jadi tak ada yang kali ni. Kita kena ubah. Sebab tu dia sebut. Lepas tu dia kata, bila kamu hitung, maka aku nak bersumpah lagi. Walaili, dan malam itu sendiri. Cuba kamu perhati. Malam itu sendiri. Idza yasri, bila dia bergerak. Bila dia bergerak. Sama ada dia bergerak datang kepadamu atau bergerak meninggalkan kamu. Cuba kamu perhati. Malam itu macam mana. Jadi malam itu sebenarnya suatu detik yang mengajak manusia supaya dia sedar adanya pergerakan waktu. Kerana manusia ini bila dia duduk di dalam waktu terang, dia akan asyik dengan apa yang dia nampak. Maka ketika dia nampak itu, nampak ini, penampakan dan kenampakan itu menyebabkan dia hanyut dengan apa yang dia lihat. Maka Allah Ta'ala nak jaga kita supaya tidak terus hanyut dengan kenampakan dan penampakan tadi. Dia bawa malam. Maka bila malam, tak nampak, gelap semua sekali. Maka kita pun sudah waktu berlalu. Dan bila datang malam, malam itu bermaksud habis, bermulalah hari yang baru. Itu sebab dia datangkan malam. Itu Tuhan sebut malam ni, waja'alna al-laila libasa. Betul tak? Dan kami jadikan malam tu untuk kamu berehat. Jadi kami jadikan malam tu untuk kamu berehat, kamu tenang. Lepas Tuhan bersumpah semua tu, reka-reka itu kan, sebab banyak benda nak sebut, tapi ambil poin-poin penting untuk kita rasa kesedaran dia. Iaitu dia kata apa? Selepas disebut, dia kata hal fi zalika qasamun, tidak kepada semua yang aku sebut tadi qasam, ada petunjuk lidhi hijrin, kepada orang yang ada hijr, iaitu akal yang bekerja di dalam kotak minda itu, tuan-tuan. Jadi tuan-tuan sini, sekarang kita nak tanya. Kita nak tanya, kesedaran seperti ini berlaku tak dalam diri kita? Kalau berlaku, bermaksud kita adalah orang yang dapat merasai tujuan Allah bersumpah tadi. Jadi kalau kata sebelum ni tak berlaku lagi, tak apalah, yang sudah nak buat macam mana. Tapi lepas ni kita beri perhatian kepada waktu ini. Maka tuan-tuan sekalian, surah Wal-Fajr ini, dia termasuk di dalam surah yang ada 3 bahagian. Selepas Allah bersumpah dengan benda itu, maka sumpah-sumpah tadi itu Allah Ta'ala sebut semua sekali itu sebab apa Allah sebut benda itu? Maksudnya benda-benda ini disebut sebagai penanda waktu. Sehingga di antara malam dengan siang, kalau kita tengok dalam surah Al-Fajr itu, mana yang Allah Ta'ala concern? Allah lebih fokus kepada siang ke atau kepada malam? Kita tengok lebih kepada malam. Untuk kita beri perhatian, kerana dia adalah detik masa. Dan kenapa Allah Ta'ala bersumpah semua ini? Dia sebagai suatu perumpamaan, ataupun kita panggil tamsil kepada orang-orang Makkah pada waktu itu. Kerana surah ini turun di Makkah pada waktu itu, yang masih tak mahu-mahu menerima kedatangan Rasulullah yang membawa risalah daripada Allah. Sebab itulah lepas tu disebut alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad, ramazatil iman, kaum Ad, kaum Samud, kaum Fir'aun dan sebagainya. Dan dia disebut semua tu. Lepas tu dia pun sebut antara sebab manusia dalam bahagian kedua surah ini disebut apa? Antara sebab manusia lupa kepada perjalanan waktu dia itu sebab dia asyik dengan nikmat dia. Iaitu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'ama, bila Tuhan bagi dia nikmat yang banyak dan muliakan dia, fa yaqulu rabbi akraman. Dia terpesona dan tertipu dengan anugerah yang Tuhan beri itu, seolah-olah menunjukkan Tuhan itu sayang kat dia. Jadi dia ukur dia dikasihi Allah ataupun tidak dengan nikmat yang dia ada. Jadi nikmat tadi pancing dia dan menipu dia, sehingga dia rasa beres dah lah, Tuhan dah bagi macam-macam ni, itu tanda Tuhan sayang aku. Tapi bila dia asyik dengan nikmat dia tadi, nikmat ni apa dah kita nampak lah tuan-tuan. Kita nampak di siang hari. Sebab itu kalau kita tengok tuan-tuan, hidup kita, dia tidak bermula dengan siang, dia bermula dengan malam. Tetapi mari pokok masalah orang kafir kita tuan, dia tukar waktu. Dia kata waktu mula pukul 12 malam. Pening kita.
Maka sebab itu kita rasa hari ini bermula siang, tak bermula mana. Tuan-tuan sekalian, sebenarnya hari bermula dengan maghrib dan kita mula dengan solat. Kehidupan kita ni sebenarnya malam apa penting daripada maghrib sampai subuh. Sampai Nabi kata nak cerita penting tak penting malam ni. Siapa-siapa solat isyak berjemaah, kemudian solat subuh berjemaah, maka dia seolah dia bangun qiyamul lail sepanjang malam. Betul ke? Begitu tak? Kenapa Nabi tak sebut siapa sembahyang subuh, kemudian sembahyang maghrib, sembahyang asar, seolah-olah dia melakukan ibadat sepanjang siang? Kenapa Nabi tak sebut? Sebab yang penting sebenarnya malam. Malam. Tuan-tuan sekalian. Sebab itu kalau kita baca surah Wadduha, Wadduha wal laili idza saja. Betul tak? Dia sebut demi cahaya duha. Dan dia balik kepada malam. Malam itu penting. Jadi sebab itu dalam surah ni dia kata nikmat yang kita dapat tu kadang-kadang bila Tuhan tengok dia ini mengubah hala tuju kita dan konsep pandangan kita kepada masa, maka Tuhan kurangkan rezeki. Faqada alaihi rizqahu. Dia sempitkan rezeki sikit supaya kita sedar. Tetapi orang yang tak sedar dia kata apa? Fa yaqulu rabbi ahana. Tuhan tetap sayangku. Tuhan dah menyusahkan aku, hina aku. Jadi sebab itu Tuhan pun sebutlah tentang hari akhirat berikutnya. Tuan-tuan sekalian, semput-semput masa. Semput. Jadi gini tuan-tuan, sudah dah faham tu, maka kita buat perbandingan gini. 10 Zulhijjah dengan 10 akhir Ramadan, kalau kita nak tahu kelebihannya, maka dari sudut waktu 10 Zulhijjah dengan 10 Ramadan akhir, waktu siang dan malam disukai di sisi Allah pada bulan Muharram, bulan Zulhijjah. Tetapi dalam bulan 10 akhir Ramadan, malam tu apa penting. Sebab tu disebut malam 21, 23 semua sekali. Okey? Lailatul Qadar, betul. Lepas tu yang kedua, amal utama. Amal utama bulan Zulhijjah ni banyak, besar, sampai haji. Tuan-tuan, tak ada ibadat yang lebih besar daripada datang muka bumi ni haji. Sebab tu sekali dia seumur hidup. Dan tuan-tuan sekalian, cuma nak sebut sikit lah. Tapi sayang, haji kita hari ini dimanipulasi oleh kafir. Ni yang aku sebut tuan-tuan. Tuan-tuan sekalian, orang Islam baru je daftar haji tahun ni, baru siap bayar ke Arab Saudi, baru mula terbang dan berkumpul di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi. Kemudian belum sempat masuk bulan Zulhijjah lagi, duit orang Islam 600 bilion diambil oleh Donald Trump untuk dilaburkan ke negara mereka. Kita tak sempat buat haji lagi, dia pergi ambil duit kita. 600 bilion USD. Tuan-tuan sekalian, ni duit-duit kita. Sebab Saudi ni dia tak ada duit tuan, kecuali melalui ibadat ziarah. Ziarah dan yang kedua minyak. Dua je sumber dia. Jadi saya tengok dokumen dia buat perjanjian pada baru 2-3 hari lepas, dapat 600 bilion, mesti duit haji. Tentera tak pergi ke Mekah tu? Dia pergi tentera. Dia pergi. Itulah orang kita langgar. Sebab tu kafir ni, kepala penyamun, kepala kafir ni, bapak segala kafir ni sepatutnya tak boleh masuk tanah haram. Nabi tak benar sebab Nabi sebelum wafat, Nabi tak sempat, Nabi mengadu kepada khalifah. Nabi kata apa? Kepada sahabat-sahabat, aku kalau boleh aku tak nak ada orang kafir di bumi Arab, di tanah semenanjung Arab. Tak nak. Dan benda itu dilaksanakan oleh Umar. Saya Umar berjaya mengeluarkan semua kafir. Sebab ini arti tauhid, bumi tauhid. Tapi hari ini bukan setakat Donald Trump, kita buat masuk Ronaldo lah apa semua. Kita buat masuk semua. Dekat Al-Ula yang ada gambar patung batu macam gajah-gajah tu, kita buat situ tempat jadi pelancongan. Betul ni. Mereka tu boleh je. Arab Saudi kata boleh mereka. Boleh jaga main negeri dia. Dan nak maklum lah tuan-tuan, ni setakat awak berjumpa. Berjumpa. Hatta sistem keselamatan Masjidil Haram dan Masjid Nabawi pun dia pakai sistem yang dicipta oleh Israel. Allah. Sudah lama dah tengok kita tuan-tuan sekalian. Tawar hati kita bila tengok pengabangan. Sian. Tak apalah, cukup-cukup. Apa nak cerita tuan-tuan sekalian?
Sebab tu orang kata, hak mana pergi haji dah, bolehlah pergi buat haji pula. Hak pergi dah, hak sunat haji, sunat tak payahlah. Ambil duit puluh ribu, apa ni haji sampai 30 ribu, 50 ribu, 100 ribu. Nak dapat duit banyak tu, orang tu kena hidup berapa tahun. Ibadat jadi mahal. Kapal terbang sama, tempat sama, tapi bila musim jadi mahal. Contoh sikit. Tak payahlah ambil duit itu tak guna, bayar untuk mengaji orang kampung atau pandai mengaji ramai. Buat sedekah ilmu yang tafa'ubi, buat sedekah jariah mana-mana. Contohnya, Nabi buat haji sekali, kita buat haji 3 kali. Apa? Nabi buat haji sekali. Ini tak sempat nak cerita lagi. Bagi masa orang nak sikit, sebab apa Nabi buat haji sekali? Ada sebab. Berkait. Baik. Jadi tuan-tuan sekalian, jadi dalam 10 hari ini kita boleh buat apa? Kita buat haji, boleh buat puasa, kita boleh buat korban. Bulan Ramadan, hak lebih-lebih dia qiyam, iktikaf, Lailatul Qadar je. Tapi hak mana kita ngomong? Kita tu ngomong ke bulan Ramadan. Bulan letih kita ngomong benar-benar. Dekat anak Abi tak ada orang. Betul tak? Mula-mula penuh. Tapi masjidnya malah sedap lah masjid ni. Jadi kita tengok, kita harap kita ubah lah. Bukan kata bulan Ramadan tak penting. Lepas tu, dari sudut dalil, kelebihan, dua-dua ada Quran. Bulan Zulhijjah ada dalil surah Al-Fajr. Bulan Ramadan ada dalil surah Al-Qadar. Lepas tu, dari sudut hari raya, bulan Zulhijjah ada hari raya Qurban. Bulan Ramadan ada hari raya Fitri. Dalam Islam, hari raya Qurban lebih besar daripada hari raya Fitri. Sebab hari raya Fitri ni makan je. Makan banyak-banyak, tengok cair tu jumpa doktor. Tapi bulan hari raya Qurban, bulan hari raya Qurban, kita korban duit. Sebab tu kita alhamdulillah Kelantan ni, hari raya Qurban lebih mulia daripada hari raya Fitri. Ni buat kita sekarang jadi trend. Raya sebulan, puasa sebulan. Tak berhenti-henti rumah terbuka. Hari tak payah buat, tak bersama apa pahala. Rumah terbuka pada Ramadan tu ditutup lah. Kumpul duit tu buat korban. Tak bersama apa pahala. Dia makan. Tuan-tuan, sekali makan masuk jadi najis je. Tak besar. Ambil duit yang ambil banyak-banyak tu guna untuk sedekah jariah. Hak kekal boleh pahala berterusan. Dia kata bukan tak buat, Ustaz, kita buat. Tapi tak lama tengok jadi ke budaya lah. Rumah terbuka ni sebulan untuk sibuk raya lagi. Tak boleh ke? Boleh. Tapi baik kita buat untuk raya korban. Raya korban, tuan-tuan sekalian. Tengok raya korban. Takbir. Betul tak? Ya. Lepas solat boleh takbir lagi. Betul tak? Lepas solat raya boleh takbir lagi. Raya puasa boleh. Jadi mana usah? Tuan-tuan sekalian. Tapi banyak kata apa nak kata. Hari ke ujung tu tak apa nak kata. Okey, cukup. Kemudian tuan-tuan sekalian, jadi kita puasa lah 10 Zulhijjah ni, terutama 9 Zulhijjah. Korban banyak, tuan-tuan banyak berzikir. Kemudian nak sebut sikit, Allah tak sempat masa tuan-tuan sekalian. Reka-reka je lah. Baik. Amal nak sebut satu benda lah kat sini, tuan-tuan sekalian. Dia salah satu lagi, ini poin terakhir. Banyak apa buat tapi poin terakhir. Tuan-tuan, bulan Zulhijjah ni, dia bukan sekadar bulan haji yang agung, bukan sekadar itu. Tapi tuan-tuan sekalian, bulan Zulhijjah ni, dia termasuk satu bulan penuh sejarah bagaimana Nabi dan Allah betulkan kembali kalender Allah. Dia panggil takwin Islam. Di mana tuan-tuan sekalian, Nabi sebelum pergi buat haji tahun ke-10 Hijrah, tuan-tuan sekalian, yang tahu kita kata haji wadah lah sebab haji terakhir. Rupa-rupanya tuan-tuan, takwin sebelum tu tak betul. Dan tempoh tak betul tu, kata ulama,
paling kurang 33 tahun. Hari dan bulan itu berganjak daripada tarikh sebenar. Di mana tarikh sebenar bulan-bulan Islam ini, sejak daripada ditentukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, maka bila selepas Nabi Ibrahim masuk kelompok Yahudi, ubah kitab dan ubah kalender daripada bulan dalam sebulan tu hanya hari dalam sebulan tu sebanyak 29 hari, lalu ditambah sebab nak sesuai dengan musim. Nak sesuaikan dengan musim, maka dia tambah hari, sebanyak 10 hari. Jadi sebab itulah hari tahun Masihi lebih panjang daripada tahun Hijrah. Sebenarnya hari yang sebenar, hari yang kalender Islam ni. Dan hari ini tuan-tuan, bila lepas zaman Nabi Ibrahim, zaman masuk zaman Yahudi ubah Taurat apa semua sekali, inilah zaman dia panggil agama pagan. Sebelum Rom tua lagi mereka dah ubah dah, tuan-tuan sekalian. Sampailah kepada zaman Nabi Isa pun tahu gitu kalender. Dia panggil nasi tambah hari. Kenapa mereka tambah hari? Orang Arab ubah ni sebab dia belajar daripada puak-puak Kristian di Palestin, Syria, Jordan. Jadi dia pergi tengok sana, di sana orang sana tambah hari sebab nak anjak bulan. Jadi mereka berkata, kita anjak jugalah. Kita anjak juga. Sebab apa? Mereka nak cari bulan-bulan supaya mereka, kalau mereka rasa mereka nak lambatkan peperangan, mereka tambah hari. Maka mereka anjak bulan itu. Jadi bulan Zulhijjah tidak berada pada bulan Zulhijjah. Jadi gitu sekali. Jadi untuk makluman kita tuan-tuan sekalian, sebenarnya hari bulan itu Tuhan buat bila? Sebelum ada manusia. Tuhan sebutkan bahawa inna iddatash shuhur indallah, sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah itu adalah 12 syahran. 12 bulan Tuhan tetapkan. Bila lagi? Fi kitabillah, sejak asal lagi dalam kitab suratan Allah. Bila? Yauma khalaqas samawati wal ardh, sejak hari dia buat langit dan bumi. Maka daripada 12 bulan tu Tuhan dah tetapkan minha arba'atul hurum. Di antara 4 daripadanya bulan haram, iaitu termasuk bulan-bulan haram ni, bulan Zulkaidah, Zulhijjah, Muharram, kemudian Rajab. Tuan-tuan sekalian, Rajab ni bulan 7, bulan duduk tengah-tengah dalam Islam. Tuan-tuan sekalian. Baik. Maka Tuhan sebut apa? Hari-hari dan nama-nama bulan tu zalika dinul qayyim. Itulah sistem kehidupan yang tepat. Sistem kehidupan yang tepat. Jadi nama-nama hari itu semua sekali kena ikut kalender Islam yang 29 hari per bulan itu. Cuma jadi 30, kalau tak nampak genapkan 30. Kalau tak nampak anak bulan. Jadi isu nampak tak nampak anak bulan itu satu cerita juga tuan-tuan. Nak kena bahas juga. Antara imkan ru'yah dengan ru'yah tu kena bahas mula. Buat semula lah kalau tak nak main gitu. Ada isu. Tengok dengan mikrofon, dengan mikroskop ni, teleskop ni, tuan-tuan sekalian, adakah dia kira tengok atau tidak? Bila aku sebut isu ni depan Mufti Negeri Sembilan, kebetulan aku pergi temu minta fatwa dengan dia, membincang isu ni. Dia timbalan Mufti tu dan Profesor tu, dia kata, tidakkah kita tengok dengan teleskop tu bermaksud kita tengok juga? Saya kata, pada saya tidak. Sebab ada isu di situ. Teleskop itu ialah alat yang sudah pun mengatasi kemampuan manusia. Jadi apa yang kita nampak tu bukan dengan kemampuan manusia. Sedangkan dia Tuhan suruh tengok manusia, bukan alat. Di situ pun nak kena bahas juga. Bila saya sebut itu, saya tengok dia macam tersentak. Macam gitu, macam tak terfikir barangkali poin itu. Sebab kalau tidak, kenapa dia terkejut? Jadi bukan nak tunjuk dia bedok, tapi kita bincang isu kita. Kenapa kita minta, tuan-tuan? Jadi maka tuan-tuan sekalian, Tuhan kata jangan diubah ad-dinul qayyim ni, kerana zalika ad-dinul qayyim fala tazlimu fihinna anfusakum. Jangan kamu menganiaya diri kamu dengan ubah dan melakukan peperangan. Dan untuk makluman tuan-tuan, rupanya bila Nabi pergi buat haji pada hari terakhir haji wada tu, lalu ketika Nabi duduk di Arafah, Nabi pun bertanya. Nabi beritahu
Nabi kata, ketahuilah, inna zamana qad istadara kahibatihi. Masa kamu hidup selama ni wahai sahabat-sahabatku, telah kembali semula kepada keadaan asal dia. Jadi selama ini puluh-puluh tahun sebelum Nabi pergi buat haji tu, masa berada pada kedudukan yang tidak betul. Oh tuan-tuan, timing tak betul. Masa berjalan tetapi harinya tak betul, bulannya tak betul. Jadi nak betul balik berdasarkan kita anjak takwim tadi, pokok Kristian dengan Yahudi dulu anjak tu, ubah kalender Gregorian apa semua sekali jadi kalender-kalender yang kita dulu panggil kalender Masihi itu, tuan-tuan. Hamba tak berapa setuju tuan-tuan panggil kalender Masihi, kerana dia sebenarnya seolah-olah dinisbahkan kepada Nabi Isa AS. Sedangkan kalender itu tak ada kena-mengena pun dengan Nabi Isa. Hamba baca sendiri kenyataan daripada gereja Eropah bahawa tak ada siapa pun yang tahu Nabi Isa lahir bila. Tak ada siapa minta. Dan kalender Masihi itu, yang kita kata kalender Masihi itu, nama dia sebenarnya dikenisbahkan kepada masa itu. Dia ada 49 tahun lebih awal daripada kelahiran Nabi Isa. Nabi Isa. Tanda sini. Itu hakikat. Lalu kenapa dipanggil Masihi? Amba tu syok. Masihi di situ tu ialah Al-Masihud Dajjal, bukan Al-Masih Isa AS. Sebab tu amba pun buat baru ni inovasi. Kalender tu amba tukar kepada Islami punya form, untuk tahun Gregorian tu amba tukar, amba buat nama kalender Ibu, kalender Ibu. Dan amba letak tarikh Islam tu duduk atas, kalau tarikh Gregorian duduk bawah. Kecil lah, besar kan tarikh Islam. Walaupun bulan tu masih bulan Gregorian. Dan rupa-rupanya tuan-tuan, nama-nama bulan yang kita sebut Januari, Februari, Mac, April, Mei, Jun, Julai, Ogos, semua tu nama dewa. Nama dewa yang bersifat khurafat daripada ajaran pagan dulu. Jadi bila kita sebut nama tu kita doa, seolah-olah kita memanjang-manjangkan kewujudannya, sedangkan dia khurafat yang dicipta. Dan hak sedihnya kita tak ada di masjid pun pakai tarikh khurafat itu. Nak panggil orang ceramah pun bagi tarikh itu juga. Nak tentuin pun mesyuarat pun tarikh itu juga. Tukarlah. Tukar, bolehlah pakai tarikh itu, pakai tarikh Hijri. Tarikh Islam. Tentang sini. Sungguh, kena ubah. Kalau tidak tak ada guna lah kita bincang malam ni wal fajri wal layalin ashr. Tuan-tuan, jadi untuk nak tu amba buat dan amba bawa mana ni. Takwim tu amba bawa. Jadi amba bawa takwim sebagai suatu orang kata inilah hak apa kita panggil produk daripada berdasarkan pada ayat ni amba lahirkan takwim tu untuk tunjuk dan untuk nak buat. Lepas hamba buat kalender Ibu, hamba tak mau panggil masih. Hamba buat pula kalender 1447 takwim Islam, hak betul-betul bersifat historikal. Jadi ada dua lah. Jadi tuan-tuan sekalian, kebetulan yang mana minta tolong kita sebenarnya buat kalender tu sebagai alat untuk cari dana kita nak buat penyelidikan. Jadi kita malam ni kita bawa buku satu sebagai hadiah, kalender Ibu satu sebagai hadiah, lepas tu takwim Hijri. Ini nanti tuan-tuan boleh dapatkan kat luar lah. Jadi sebenarnya kalau tuan-tuan ada duit lebih lah, kita tak perlu duduk jual-jual kalender ni. Sebenarnya kita nak bagi free ya. Tuan-tuan bagi duit kita, buat bagi duit, ikutlah nak bagi 10,000, 5,000, 40,000 kita taruh duit. Lepas tu nanti untuk tahun 1448 ni kita nak buat takwim Hijri. Takwim Hijri dalam bentuk Taufan Aqsa. Kita nak rakam peperangan Taufan Aqsa yang berlaku tahun 2023. Kepada sekarang kita nak rakam dalam takwim itu. Tuan-tuan tengok kat bawah. Kalau tuan-tuan ada duit, bagi kat kita. Duit ada banyak mana tak apa, kita boleh cakap banyak, kita boleh bagi free kepada masyarakat. Jadi tak sagi makalah hanya 50,000 kita apa yang membuat kalender. Kamu boleh ubah otak manusia. Tuan-tuan sekalian, sampai masa lah tuan-tuan bantu benda-benda macam ni. Tuan-tuan bantu. Jadi tajuk malam ni bukan apa pilih ni. Tuan Haji Rosdi pilih. Dia cadang hamba. Kebetulan hamba pun dah buat tajuk takwim. Sedang boleh lah. Jadi tuan-tuan tengok lalu apa ni. Tolong pakat sokong lah projek ni. Kalau tuan-tuan ada, hamba tak payah apa. Nanti gini kita buat. Tuan-tuan bagi duit, Ustaz saya nak bagi 5,000. Ustaz tolong buat 5,000 ni untuk saya. Nanti cetak Ustaz hantar ke saya nak ambil. Boleh. Kita tolong buat. Kita research, kaji sejarah, buat fakta, siap cetak, tuan-tuan ambil tuan. Gitu. Sebab kita buat di bawah NGO, nama dia PAKA, Persatuan Akademi Arab Negeri. Dan sebagainya. Jadi siapa-siapa ada duit,
Pakat-pakat share bagi biar kita dapat 50,000 ke 100,000 ke, kita boleh bagi seluruh Malaysia, kata. Jumpa orang tu bagi, jumpa orang ni bagi, lepas tu boleh buat program. Macam mana nak ubah takwim Islam ni dalam pentadbiran kita? Dan kalau kerajaan negeri boleh tukar waktu sekolah kepada pukul 8 pagi, takkan kita tak boleh ubah otak kita? Bagus, saya nak puji lah kerajaan di Kelantan. Telah ubah waktu sekolah dia masuk pukul 8 pagi, betul tak? Boleh ubah. Dan saya harap dia siap tiru dan main. Sebab benda tu bagus. Duk sombak pukul 8 pagi, pukul 7 pagi. Betul tak? Subuh melengkuk. Cikgu boleh relax. Saya puji, itu langkah yang baik. Itu pun takwim lah tuan-tuan. Takwim tu. Dia bawa Al-Fajr dia. Sekejap-sekejap tuan-tuan, tak habis lagi. Nabi sama-sama. Maka Nabi ceritalah cerita. Lalu Nabi kata, hari ini sahabat yang membaca cerita kita lah. Masa telah kembali semula kepada kedudukan asal dia. Sebagaimana hari Allah Ta'ala buat langit dan bumi. Jadi Nabi pun sebut, ingat dah setahun ada 12 bulan. 4 daripadanya bulan haram, 3 berturut-turut, iaitu Zulkaidah, Zulhijjah. Ni kita ni Zulkaidah ni, Zulhijjah ni bulan haram ni tak. Bulan haram ni kelebihan dia, pahala dia lebih besar daripada ibadat pada muka bulan haram. Besar-besar bulan Ramadan pun tak masuk bulan haram. Nanti sini kita nak puasa bulan Ramadan saja, tak termasuk dalam bulan haram. Bulan haram ni bulan terhormat, ibadat di dalamnya besar makna. Jadi 3, Zulkaidah, Zulhijjah, Muharram. Kemudian Rajab. Dan Nabi sebut wa Rajab Mudhar. Allahu Akbar. Nabi puji satu kabilah Arab bernama Mudhar, di mana kabilah ni adalah kabilah yang tak ubah takwim. Walaupun orang lain ubah, dia tak ubah, dia tak ikut, dia kekalkan takwim asal. Kemudian Mudhar ini bainan Jumadah wa Sya'ban, ba'dan Sya'ban, Jumadah wa Sya'ban. Lepas tu Nabi sebut dalam hadis itu, Nabi tanya, lepas Nabi royak itu, Nabi pun tanya sahabat ni. Nabi tanya, hari ini hari apa? Lalu, hari ini hari apa ni? Hari Nabi wukuf. Lalu sahabat ni tak boleh jawab soalan Rasulullah. Kalau kita amat tahu Rasulullah, kalau kita sahabat itu jawab, tahu Allah wa Rasulullah alam lah. Lalu Nabi diam. Lama, saya tengok sahabat kata, kau hari berapa budak ini sahabat tak sebut-sebut lagi. Betul tak? Lalu Nabi jawab, alaysa yawman nahri? Tidakkah hari ini hari raya korban? Jadi hari korban ni apa? Hari raya korban. Hari apa? Hari korban apa? 10 Zulhijjah lah. Maka Nabi sahkan balik dengan haji wadah tahun tu. Nabi betul balik takwim. Rupa-rupanya takwim sebelum ni, sejak duduk Mekah dulu, duduk Madinah 10 tahun dah tuan-tuan, tak betul takwim 33 tahun dah. Tu hak pusingan pertama. Kalau 2 kali rosak 66 tahun tuan-tuan. Kalau 3 kali rosak 99 tahun tuan-tuan. 100 tahun mungkin tak betul dah. Lepas tu nak sebelum Nabi kita lahir 1400 tahun daripada Nabi Isa. Daripada Nabi Isa ke zaman Nabi kita 1400 tahun tuan-tuan. Nabi Musa pun semua. Oi banyak tuan-tuan. Nabi Isa dan Nabi Musa. Daripada Nabi Musa ke Nabi kita tu 1400 tahun. Panjang. Jadi Allah Akbar. Nabi betul lagi. Lepas tu tuan-tuan sekalian, Nabi bertanya, bulan apa ni? Diam itu juga. Lalu Nabi menjawab, tidakkah ini bulan Zulhijjah? Kenapa Nabi tanya? Nabi nak betulkan balik. Pentingnya. Jadi bulan Zulhijjah ni rupanya bulan Nabi diberi tauhid, diberi wahyu oleh Allah untuk betul balik takwim. Itulah kita menjadi tajuk malam ni Zulhijjah ni, sebenarnya malam untuk betul balik takwim. Kemudian dia tanya lagi, negeri apa ini? Hasilnya apa jadi bimbang? Kenapa Nabi tanya negeri apa? Kalau hari berubah Nabi tanya, kalau bulan berubah Nabi tanya. Bila Nabi tanya negeri apa ini, adakah negeri itu juga akan berubah? Maknanya Mekah jadi bukan Mekah apa semua ni. Atau Mekah itu Mekah mana ke begitu. Bulan Zulhijjah bulan mana, hari ini hari apa. Lalu sahabat pun tak jawab juga. Akhirnya Nabi kata, tidakkah ini negeri Mekah? Maka lepas itulah baru Nabi cerita, daripada hari ini ingat, darah kamu, harta kamu, maruah kamu itu kena jaga. Dia haram sebagaimana terhormatnya haramnya bulan-bulan ini.
Jadi kalau kita nak tahu maruah bulan haram ni macam mana, cek benda ni. Darah, harta, maruah. Cuba kita tengok 3 kes ni kalau masuk mahkamah berapa kena bayar. Sama-sama di mahkamah tu, sama malu, sama teladan, berapa kena bayar? Ratus ribu, betul tak? Ratus ribu. Sebab menceroboh harta, menceroboh darah, menceroboh maruah, maka 800,000 ni. 800,000 ni. 800,000. Dan negeri, menceroboh negeri, mahal. Tapi tuan-tuan sekalian, kita tengok bila orang kafir ceroboh kita, ceroboh tanah kita, tanah Musakin, raja gajah senyap. Betul? Tak kata apa. Sebab apa dia gitu? Sebab hilangnya al-hurmah, kehormatan. Sebagaimana hilangnya rasa hormat kita, besarnya kita kepada bulan-bulan Muharram, bulan haram ini, daripada Zulkaadah, Zulhijjah, Muharram, Rajab dan sebagainya. Jadi tuan-tuan sekalian, kita rasa puak-puak kita kalau nisfu Sya'ban tak besar benar. Tidak bila ayat nisfu Sya'ban ni. Sebab apa? Tak lama dah Ramadan. Tapi ada kita buat nisfu Zulkaadah? Sebenarnya hal ni lebih besar, tuan-tuan. Jadi nisfu Sya'ban tu tak ada pun orang kata sehebat ni. Walaupun ada disebut, ada yang kata ada hadis, adalah hadis-hadis yang tak berapa kuat tapi tak sampai tahap maudhu', ada 2, 3, 4 hadis yang kita kata bolehlah diterima tapi tidaklah maudhu'. Ada lah. Tapi yang ni sahih ni, dengan Qurannya, dengan hadisnya, yang tak perlu syak. Jadi cukup dulu setakat. Macam mana tuan-tuan sekalian? InsyaAllah kan. Jadi boleh menjadi sedikit motivasi kepada kita untuk kita ambil manfaat sempena kedatangan 10 hari terawal bulan Zulhijjah nanti, insyaAllah. Amin. Sekolah tu kan, tuan-tuan sekalian, tak ada nak baca semua, reka-reka. Jadi sahabat-sahabat yang untuk Allah, semoga Allah Ta'ala beri perubahan kepada kita, dan semoga Allah Ta'ala bantu kita semua. Tuan-tuan sekalian, boleh ya? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina al-karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa zakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna. Allahumma tammim lana taqsirana fi ada'i wajibatina wa qadai 'amalina. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyyuha mawlaha. اللهم يسر ولا تعسر. اللهم تمننا بالخير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.